Kadang dalam hidup, kita terlalu sibuk mengejar segala-galanya. Tanggungjawab, keluarga, kehidupan yang tak pernah berhenti berputar. Tetapi di dalam keheningan seperti ini, aku mula mengerti bahawa tenang itu bukan bermaksud berhenti. Ia adalah ruang yang aku cari untuk merasakan, untuk berfikir dan untuk kembali pada diri sendiri. Aku kini menghargai langkah kecil yang diambil dalam diam. Seperti halaman-halaman buku ini, setiap satu mengandungi cerita. Dan setiap cerita membawa aku lebih dekat kepada aku yang sebenar. Awak! Awak kata nak rehat. Nak me time. Saya ingat pergi spa ke pergi shopping ke apa. Lah, pergi sini. Saya tengah me time dah ni. Inilah me time saya. Awak tu? Awak buat apa datang sini? Saya datang sini sebab... Ya Allah! Awak saya lupa, sorry. Dah agak dah awak lupa. Tak apa, sebab tu saya datang sini. Dah. Jom. Jom. Tapi... saya pergi bayar dulu. Mia, semua persiapan untuk majlis Muslimah weekend tu dah settle tau. So, ya Allah, kau tengok apa lagi ya? Dah settle lah itinerary tu. Tak, selagi majlis tu belum selesai, selagi tu aku kena check semua benda. Okey, aku takut ada benda last minute aku tertinggal. Kau dah janji dengan aku yang kau nak rehat, nak bertenang-tenang. Hari ni tak, kau kerja non-stop tau. Dah, biar aku settle benda ni. Selagi majlis tu belum selesai, selagi tu aku tak boleh nak rehat. Tu, kau angkat je lah phone tu. Ya Allah. Ish. Dah. Sorry, aku dengan Mia tadi. Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk." Abang, kalau kita ada rezeki untuk dapat anak kan, saya harap sangat kita dapat anak lelaki. Apa lelaki? Bukan orang perempuan dia mengharapkan anak perempuan. Habis tu, kita kan ada anak perempuan. Masalahnya kita dapatkan anak lelaki pula. Kan? Kenapa abang tengok saya macam tu? Ha? Terima kasih sayang. Sebab anggap dan jaga Dahlia macam anak sayang sendiri. Dia kan anak abang. So, dia anak saya juga. Tapi, abang doakanlah saya. Semoga satu hari nanti, saya dapat juga mengandungkan anak abang. InsyaAllah. Kita sambung, فتقبلها ربها بقبول حسن Adam dah settle semua dah. Papa jangan risau. Yang penting Papa bawa Mama. Okey, Mama tentu excited. Pa? Bila masa Papa sampai pula? Dah lama dah nak beransur dah ni. Oh, tapi tadi bukan tengah borak ke? Aminah ganggu ke? Papa boraklah dulu dengan Adam. Tak adalah. Ni, Pa. Kita jumpa esok dekat ofis. Okey, ya. Jumpa esok di ofis. Okey, Papa minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pa.
Awak borak apa tadi dengan Papa? Macam serius je? Tak adalah, tak ada serius pun. Awak dah janjikan tak nak simpan apa-apa daripada saya? Tak ada simpan apa-apa pun sayang. Ya, jangan fikir bukan-bukan. Dah jauh? Dahlia, ambil air. Dahlia, angkat baju. Semua Dahlia. Geramnya. Kenapa pula dengan cucu Tok Mi ni? Tak ada apa, Tok Mi. Yelah tu tak ada apa-apa. Tu muncung tu dah sampai ke KL dah. Orang letih lah dengan mak ngah tu, Tok Mi. Tak habis-habis orang buat itu lah, ini lah. Macam orang jaji tau orang rasa. Tak apa. Kita ni kalau buat kerja dengan hati yang ikhlas, dapat pahala tau. Betul? Awak mudahkan orang, Allah mudahkan awak pula. Tapi ni terlebih nak mudah. Rasa macam kena bully tau. Membuli tu kan berdosa, Tok Mi. Ya, berdosa. Tapi kalau kita bersabar, lagi banyak dapat pahala tau. Dah lah. Nak pergi sekolah kan? Minum ni dulu. Sejuk sikit hati awak tu, Okey. Okey. Ibu buat deal dengan Raikal. Kalau Raikal makan 5 suap, Ibu bagi Raikal main 5 minit. Tak nak. Okey, fine. Ibu up lagi. Ibu up kali ni, kalau Raikal makan 6 suap, Raikal boleh main 6 minit. Tak nak. Tak nak? Habis tu Raikal nak apa? 10. 10 minit? Amboi, pandai dia nego dengan ibu, 10 minit. No, lama sangat. Okey, kali ni ibu bagi final offer dekat Raikal. 7 suap, 7 minit. Amboi, lamanya dia fikir. Ibu main telefon boleh pula, tak ada. Okay, fine. Ibu janji ibu tak tengok dah phone ibu. Tapi Raikal kena makan sampai habis. Deal? Adil. Betul? Betul. Okey, jom. Terjerat lalu di beban pilu hatiku. Okey, awak tolong pastikan semua tetamu dah RSVP. Sebab saya tak nak ada sesiapa pun yang tertinggal. Dewan macam mana? Okey, tak apa. Sekarang ni awak send saya checklist yang baru. Saya nak tengok. Itu je. Okey, thank you. Assalamualaikum. Dan kita still on? Waalaikumsalam. On. Tapi kau still tak habislah cerita dekat aku. Kau nak buat apa? Alah, itu kau tak payah risau. Yang penting plan kita still on. Dam, tolong aku please. Ni lah. Kau settle semua ni by tengah hari. Okay? Sebab aku nak kena settle, aku nak clear everything. Especially baru